Gosok atas, bawah dan licin. So, cepat sangat-sangat. Kalau katakan kita guna iron biasa, kita akan habiskan masa untuk gosok satu baju ni sangat lama. Yang ni, tengok Kak Ferry sekali lalu je. Kak Ferry tak gostan-gostan Kak Ferry sekali lalu sahaja. Nampak tak? Nampak tak licin dia? Okey, Kak Ferry lalu lagi. Tengok tak? Memang licin. Kak Ferry jalan sekali sahaja dah licin. Nampak tak? Boleh tengok, ini kawasan yang Kak Ferry lalu sekali lalu je, tak ada gostan-gostan. Ini pula yang ni. Nampak tak beza dia? Nampak tak beza dia? Paling penting, jeng, belakang ni. So, kalau kata-kata dah kelang kabut sangat ataupun time malas sangat, okey, belakang dia dah licin. Nampak tak beza dia? So, kalau kata jimat masa, kalau katakan kita gosok baju biasa tu perlukan masa 10 minit, yang ni boleh separuh masa. Sebenarnya baru berapa saat je, tak sampai 1 minit lagi kita dah settle separuh bahagian. Okey, sutera, cotton, satin ataupun jeans kan, ataupun yang macam sweater yang ada plastik-plastik sikit, dia auto adjust, so tak payah kita nak setting. Kadang-kadang kalau kita guna baju material cotton, kita setting sutera tak hilang pula kedut dia. Lepas tu kadang-kadang kalau kita gosok baju sutera tapi kita guna setting yang lain pula, baju kita pula terbakar kalau kita guna yang biasa. Tak payahlah baju sekolah setting ke, baju sutera chiffon ke, tak ada masalah. Semuanya auto settle sebab dia boleh auto adjust sendiri. Memang function, senang sangat.